Assalamualaikum cikgu. Salam, ya Puan Okey. Zaitun. Ah, untuk sains Ya, Untuk sains ni memang kira antara maths dengan sains ni memang saya rasa sains ni saya lagi susah lah nak ajar sendiri anak saya. Jadi untuk anak yang first pun memang saya dah start dengan Cikgu Wina daripada 2016 kan Cikgu Wina kan? ya. Hmm. 2016 ini anak keempat saya sains. So macam kalau kelas Cikgu Ina ni memanglah anak anak kita memang belajar sains di sekolah lah. Memang kita tak nafikan, kita bukan menafikan guru sekolah mengajar. Cumanya ini adalah tambahan kepada anak kita, betul tak? Sebab subjek sains ni macam pada saya, anak-anak saya ni ada masalah bila nak jawab soalan struktur Soalan yang bahagian C itulah. Ya, yang ada Hmm. apa eksperimen lah apa semua Ah, kan. ah. Jadi benda-benda ni macam saya rasa untuk anak saya lah. Saya perlukan tambahan lah. Jadi setakat ni anak saya yang keempat ni alhamdulillah lah. Um, okey, dia orang boleh lah jawab, tahulah soalan macam ni macam mana nak jawab. Macam ni macam mana nak jawab kan. Walaupun Hmm. kadang-kadang dalam kelas tu Cikgu Hina pun ada cakap kadang-kadang dia jawab terlebih lah kan. Jadi jadi macam tak perlu jawab, tak perlu info tambahan, just ringkas kan Cikgu Ina. Betul. Dia selalu Jadi nak bagi yang extra. Orang kata extraordinary. Ahmad punya style memang macam tu. Sebab dia rasa dia dah tahu, dah faham dan dia ingatkan boleh bagi extra lagi. Padahal sains macam tak perlu bagi padahal ya, tak perlu tak kan. perlu. Jadi Nanti boleh buang, orang kata buang markah aja nanti. ya Hmm. betul. Jadi macam benda tu macam saya rasa macam perlu tambahan lah tu, saya continue juga dengan Cikgu Ina ni untuk anak keempat saya lah alhamdulillah. Okey lah dia boleh ni sebab dia pun DLP. Jadi cikgu ajar BM kan? Ya, betul. Saya ajar BM je. Ah, Tapi biasa kalau murid DLP pun asal dia faham BM, dia boleh je translate. Dia selalu ya macam tu sebab budak betul. DLP ni keutamaan dia bukannya pada murid yang pandai English, tapi keutamaan dia pada murid yang excellent BM sebenarnya. Ya Itu yang betul. parent agak confused lah dengan DLP tu mesti excellent BI. Tak sebenarnya. Ha. Bila dia excellent BM, dia akan datang sebab dia nak perkasakan English kan sebenarnya Ya, untuk DLP ni betul. macam itulah. Okey, tahniah Mula-mula saya tau. rasa macam Dapat 96 ya, Okey, alhamdulillah. alhamdulillah. Tahniah. Okey.